Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okey, kita berjumpa lagi di YouTube channel Bob PNG. Dan hari ini kita di Taikon Motor HQ Datuk Keramat. Dan hari ini kita nak buat servis yang ketiga untuk NMAX V3. Dan hari ini juga kita ada barang nak masuk sikit dekat NMAX V3 ni. Barang ni memang barang padu punya. Yang apa boleh tengok dekat sini, motor ni masih ori lagi, fork pun masih standard lagi, tinggi lagi, tak lowek lagi. Cuma aku tambah box di belakang dengan tukar tayar depan belakang sahaja. Okey, hari ni kita nak projek sikit di bahagian CVT. Dekat dia punya puli kita nak tukar yang lain dekat tapi dekat crash bar dengan auto show mesti kekal yang sekarang ni. Okey, di bahagian kelas bel auto shoe, bahagian puli bawah ni ada habuk sikit-sikit. Yang lain semua tak ada apa lagi, aku rasa masih okey. Untuk belting pun masih cun lagi, cekang elok. Adalah sikit-sikit habuk-habuk tu, biasa-biasa lah kan. Okey guys, so hari ni aku nak upgrade CVT system. Yang depan puli set kita nak pakai daripada Tobaki. Okey, kita nak bagi kita punya orang kuat buat setter. So nak jampi-jampi sikit, bagi power keluar kan. So tengok dekat sini kelas bel masih okey. Tengok dalam dia pun tak kotor sangat. Yang gigi-gigi dalam tu lah yang shock, bagi grip sikit dekat auto shoe. Tapi auto shoe tu dia makan sikit lah. Kalau boleh tengok kat sini, sebab yang tu dia macam kasar, so dia grip lebih kuat. Kalau yang pakai lincin ni, aku rasa dia macam boleh slip sikit. Sebab tu aku pakai yang jenis ada guru tu belakang. Okey, untuk puli Tobaki ni aku tak cair roller apa pun. Aku just masuk 11 gram 6 biji tu okey. So aku masuk 11 gram, aku nak test tengok macam mana. Dan spring belakang pun aku tak pasang Aku just maintain yang standard. Kita hanya pakai yang depan sahaja. Aku nak tengok macam mana dia punya power tu keluar dengan yang standard. Okey, semua nice, cun dah. Masuk semua siap. Okey, untuk puli Tobaki ni, dia punya roller dia main dengan super roller. Dia main super roller, bukan kaling-kaling, bukan roller biasa punya. Alright. Okay, alhamdulillah semua okey. Enjin pun dah hidup, tak ada masalah. Cun. Okey, alhamdulillah semua siap. Servis yang ketiga pun siap. Poli depan pun siap, kita masuk. Untuk yang belakang kita akan next project untuk kelas bel auto shoe dengan spring. So yang ni kita akan try tengok dia punya power dengan yang puli standard apa beza. Okey, nanti kita tengok selepas ni cun tak cun. Okey, let's go. Okey, alhamdulillah motor pun semua okey, tak ada masalah. Motor pun ada rasa ringan Memang throttle respon pun sedap. Pick up pun ada tambah, sebab selalu kita nak buka tu dia dah kosong kan masa awal tu. So lah ni aku buka tu dia berasa throttle tu respon memang cun lah. Oh, sedap. Mantap. Dan ni pula aku baru pakai roller 11 gram 6 biji. Dan belum masuk spring lagi, belum masuk kelas bel auto shoe, tak masuk lagi lah yang untuk Tobaki. So hari ni kita masuk puli. Dan roller pun kita pakai 11 gram 6 biji. Kalau cai tu aku rasa mungkin pick up lebih ringan kot. Mungkin aku akan try pula lepas ni 9 11 ataupun 9 13. Tengok macam mana. So nanti kita boleh test lah, tengok dengan top. Tapi sekarang memang respon throttle memang padu memang beza banyak daripada yang standard.
Untuk hari ni aku just layan-layan baru pasang kan. Nanti tengok ada masa lapang aku akan upload video lain. Kita akan test tengok top speed dia punya power, tengok macam mana, ada beza tak dari segi top speed daripada yang sebelum dan selepas pasang. Sebab sebelum ni pun bila aku try lebih kurang dalam 120 lah, 120 bila ambil angin depan ataupun dia turun jalan menurun sikit dapat lebih kurang dalam 120. Dah aku pernah cubalah di jalan highway sikit sana tu. So lepas ni tengoklah bila malam free ke apa, agak jalan agak kosong, nanti aku nak try tengok antara ambil angin dengan yang tak ambil angin, tengok beza dia dan ujung dia tu rasa power ke tak power ke. Kita tengok macam mana keadaan. Sebab bila yang lama punya puli dan ujung tu bila kita puli habis pun dia tak boleh nak pergi dah. Dia tak boleh rasa nak pergi dah. Walaupun ada angin kat depan pun dia dah macam nak mengerang dah. Tapi kita nak tengok puli set daripada tu paki ni adakah hujung dia boleh mari lagi. Right? Okay guys. Soal dah nyala buta lagi sampai kita dah depan, dia still nak keluar juga. Tak faham lah ni pemandu-pemandu kereta, geram kadang aku. So okay guys, jalan pun dah jam, tak boleh nak bawa laju sangat. So nanti kita akan jumpa di next video. Kita akan try dia punya respon power semua top speed macam mana, ada mari ke tak mari. Okay, jumpa lagi guys. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye. Let's go.